Berapa ringgit? Kena scam? Kena scam. Apa scam dia? Cakap 200. Sekali ke 5. Hari ini merupakan hari ketiga aku di Srinagar, Kashmir. Kami dibawa melawat beberapa tempat di bandar Srinagar. Hari ini guide membawa kami ke salah satu Mughal Garden yang terkenal di Kashmir, iaitu Chashma Shahi Mughal Garden. Di Srinagar ini terdapat beberapa Mughal Garden yang sangat terkenal. Yang paling utama ialah Shalimar Bagh, dibina oleh Maharaja Jahangir untuk isterinya. Taman ini paling besar dan megah. Seterusnya ada Nisha Bagh atau Taman Kegembiraan. Ia terkenal dengan pemandangan terus ke Tasik Dal. Dan tak lupa yang terakhir yang kami pergi ini ialah Chashma Shahi, taman yang lebih kecil tapi terkenal dengan mata air yang dikatakan mempunyai khasiat penyembuhan. Sekarang ni kita orang dekat satu Mughal Garden. Aku pernah sampai sini sebenarnya dulu. Tapi seingat aku, dulu masa aku datang sini dia punya tiket masuk tu tak mahal sangat, RM25 macam tu je. Tapi hari ni kita orang masuk, seorang kena charge RM100 untuk foreigners. Aku tak minat sangat sebenarnya nak masuk garden ni. Aku ingat lagi masa trip lepas, kita orang siap request dekat kita orang punya tour guide tu. Bukan tour guide, driver kita orang. Lepas pada garden ni kita orang cakap tak nak pergi garden dah. Sebab banyak sangat garden kat sini. Seingat aku garden ni tak besar sangat pun. Aku lagi prefer yang satu garden nama Pari Mahal tu. Taman-taman yang dibina oleh pemerintah Mughal ini berabad lamanya. Taman-taman ini adalah lambang cinta mereka terhadap alam dan seni bina. Korang boleh nampak air pancut di setiap bahagian kolam dan teres yang dibuat bertingkat-tingkat. Segalanya direka untuk mencipta satu suasana yang harmoni dan tenang. Apa yang uniknya tentang taman ini ialah rekanya yang sangat tersusun rapi dan simetri. Ia diilhamkan dari seni bina Parsi dan dibina dengan konsep 4 bahagian yang melambangkan syurga di dunia. Dekat sini orang cakap ada satu macam tak pasti fountain ke apa. Air dia ni macam boleh minum dan sejuk gila. Dia ikut season lah. Kalau summer tak siap dia panas. Air ni. Tapi macam mana nak ambil? Air adalah elemen utama dalam setiap Mughal Garden. Ia mengalir dari aras yang lebih tinggi ke aras yang lebih rendah, mencipta bunyi air yang sangat menenangkan. Berapa ringgit? Kena scam? Kena scam. Apa scam dia? Cakap 200. Sekali ke 5. Dia cakap jangan bayar 200. Oh no. Kena gaduh. Lepas tu bayar juga 500. So kalau korang datang sini aku nak bagi satu tips kan. Korang janganlah pergi try yang apa tu, dekat belakang sini dia ada tempat untuk kau sewa baju dia untuk kau pakai dan bergambar lah. Actually scam je. Dia cakap murah, lepas kau dah pakai nanti kan dia charge kau mahal gila. So better kau jangan. Setelah selesai melawat Mughal Garden, seterusnya kami dibawa ke salah satu tempat bersejarah iaitu Hari Parbat Fort. Sekarang ni kita orang di Hari Parbat. Ni Hari Parbat Fort. Tapi dia punya entrance ni jauh gila dengan dia punya fort tu. Nak pergi dia punya fort kena hiking weh. Tu kat depan tu, atas sana tu, dia punya fort. Nak masuk sini kena bayar RM100. Tapi sebelum nak masuk tu, dia check macam-macam. Memang strict gila. Ada serabut juga actually. Hari Parbat Fort ini merupakan sebuah benteng yang terletak di atas bukit yang juga dikenali sebagai Hari Parbat Hill. Ia bukan sekadar benteng tapi juga sebuah mercu tanda bersejarah yang menjadi saksi bisu jatuh bangun sebuah empayar. Cantik view dia kat atas ni sebab dia atas bukit. Tengok dekat belakang ni. Dengan belah sini. Lawa gila. Tapi dia punya fort tu jauh gila dekat atas tu. Nak kena hiking lagi. Nak pergi toilet pun terseksa dulu weh. Daripada tadi lah. Kena climbing kat atas tu. Piggyback. Train kaki.
Penat gila. Nasib baik dah pergi panjat apa tu? Batu cave. So dah sampai dah ke Hari Parbat Fort. Woi. Belum lagi. Kena hiking lagi weh. Wah, mai. Nama Hari Parbat ini berasal daripada bahasa Sanskrit yang bermaksud Bukit Dewi. Ia dianggap suci bagi pengganut Hindu. Dia punya tempat ni macam tak terjaga, nampak? Rumput-rumput dah tinggi. Dah lah kena bayar. Formosa pun free je kan? Sayanglah tempat ni cantik tapi tak terjaga. Aku pun tak faham kenapa diorang tak jaga betul-betul. Padahal nak masuk berbayar. Kan dekat sini macam ada pond. Dekat depan tu ada sign masjid tau. Aku rasa dulu maybe dia jaga tapi tak tahu kenapa terbiar macam ni. Satu fakta menarik tentang Hari Parbat ini, ia bukan sahaja benteng tapi juga dianggap tempat suci bagi beberapa agama. Dikelilinginya ada kuil Hindu, Sharika Devi Temple dan juga Masjid Makhdum Shahid. Maybe they want to look the beer. Oh, maybe they purposely make it terbiar. Like it like raw sikit kan. Benteng ini pada asalnya dibina untuk tujuan pertahanan dan pengawasan. Cuba bayangkan pada zaman dulu daripada sini mereka dapat lihat siapa sahaja yang datang daripada jauh. Struktur benteng ini sangat kukuh walaupun bahagian yang telah rosak dimakan usia tapi ia masih teguh berdiri. Benteng ini kini di bawah kawalan pihak tentera, jadi ada beberapa bahagian yang tidak boleh diakses oleh orang awam. Namun, kawasan yang dibenarkan pun dah cukup untuk kita teroka dan hayati nilai sejarah. Panas gila. Semalam best suhu dia kat Sonamak tu sejuk-sejuk. Hari ni panas macam kat Malaysia. Setakat ini saja lawatan kami di Hari Parbat Fort, iaitu sebuah benteng yang dibina oleh seorang Gubernur Empayar Durrani bernama Atta Muhammad Khan pada abad ke-18. Namun, aku berharap agar kerajaan India dapat menjaga dan mengekalkan seni bina bersejarah ini dan mempromosikan kepada pelancong yang datang ke Kashmir. Sebab Bukit Mawar tu macam ni naik Dia tahu macam mana macam you takut je ni tidur. I bangun macam panik je. Because you know, if there is a flood, we can rise up. Diorang tengah borak pasal malam tadi hujan lebat. Memang lebat gila-gila. Memang masa tu pukul 4 pagi dekat sini memang ada ribut habis semualah. So kita orang ingat kita orang terpaksa tidur lagi satu malam dekat houseboat ni lah, tapi kita orang semua tak nak sebab dah cukup dah. Dah berapa malam ah? Kata 3 malam kot kita orang dah dekat houseboat ni. So hari ni sepatutnya kita orang akan ke Warwan Valley. Tapi sekarang alhamdulillah pagi ni dah tak ada hujan lah. Matahari pun dah ada dekat belakang tu. Dekat tak nampak sangat matahari. So alhamdulillah cuaca dah elok. So kita orang akan teruskan lah kita orang punya perjalanan ke Warwan Valley sekejap lagi. Setelah hampir 3 jam perjalanan yang panjang dari Srinagar, kami akhirnya sampai di sebuah tempat bernama Mati Gauran. Ia adalah sempadan antara Jammu dan Kashmir dan pintu masuk utama ke Warwan Valley.
Namun setibanya kami di sini, laluan kami dihalang. Pihak berkuasa memaklumkan kami tidak dibenarkan untuk meneruskan perjalanan ke Warwan Valley kerana cuaca yang tidak mengizinkan. Laluan ini merupakan satu-satunya laluan untuk ke Warwan Valley dan ia sangat bahaya untuk dilalui ketika musim hujan. Hampir 1 jam kami menunggu di sini sementara guide kami cuba berunding dengan pihak polis. Bermacam-macam usaha dan panggilan telefon dibuat untuk mendapatkan kebenaran melintasi sepadan ini. Namun segala usaha tidak membuahkan hasil. Di Kashmir, belah sana jamu. Tapi sekarang kita ada masalah sebab dia tak bagi kita orang masuk melepasi jamu tu. Jadi kita tunggu keputusan. Kalau tak dapat juga kita kena patah balik lah. Akhirnya kami disarankan untuk berpatah balik. Perjalanan kami ke Warwan Valley terpaksa ditangguhkan ke hari berikutnya. So sekarang kita orang dah sampai dekat satu tempat ni, aku tak sure nama apa. So ni kita orang punya bilik lah untuk 1 malam sebab kita orang tak boleh masuk ke Warwan Valley tu. Kemungkinan esok kita akan cuba lagi. Bilik dia agak cantik sebenarnya. So ni toilet dia. Toilet pun cantik. Kita tengok apa view yang dekat luar. Ni kat depan ni actually pokok walnut. Ada buah dekat situ. So ini view dia. Cantik juga. Hotel Bel Air Restaurant. View daripada depan hotel kita orang duduk. Ada satu gunung kat depan tu. Cantik. Cuma sekarang sebab dia agak mendung, so dia macam tak nampak sangat. Tadi ada nampak macam colour merah-merah because of the sunset tu. Puas hati jugalah duduk kat sini walaupun kecewa tak dapat proceed ke Warwan Valley tu. So malam ni baru tahu macam mana kita orang punya keputusan, sama ada kita orang proceed ke Warwan Valley tu atau kita orang cari track dekat area sini untuk kita orang hiking esok. Track lembu di mana-mana. Dekat Kashmir macam susah nak jumpa lembu kan. Kita dah sampai sini baru banyak lembu. Hotel kita orang kat belakang sana ni, kita orang saja jalan-jalan dulu. Tak tahu nak pergi mana. Ambil angin, sejuk gila. Malam ini sangat istimewa. Hari ini adalah 30 Ogos 2025 dan kami bersepakat untuk menyambut Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-68 di tanah Kashmir ini. Yang membuatkan sambutan ini sangat bermakna adalah ahli kumpulan kami ini terdiri daripada pelbagai kaum. Ada Melayu, Cina dan India. Masing-masing bangga memakai pakaian tradisional bangsa masing-masing. Di Kashmir yang jauh ini, kami buktikan Malaysia adalah sebuah negara yang bersatu dalam kepelbagaian. Merdeka! 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 Dia pula yang merdeka! Merdeka! Tak sedap lah. Ya, ada semua tom yum juga. Tengah sakit dada ni sedap. Punya koko tu jaga you betul lah Wang. Semua tengah makan dia tak dapat. Kesian kan? Kenyang gila dah kot. Sudah dah tidur. Oh ada juga. Ini special. Digoreng tu special. Wang. Tak ada roti canai ni? Parata. Rata ya, jangan tak ada. Kita punya roti canai sini pun ada laku so. That's me, roti canai ni made from Malaysia saja kan? Masa improvise kot. Sebab ada parata pun Yelah, ada kan. maksudnya roti canai tu menjadi ikon makanan Malaysia juga lah. Roti canai. Is it? They want the Ada ke? best. Ada. Tak ada tempat lain roti canai. Sejujurnya aku berasa sangat bangga melihat abang-abang dan kakak-kakak yang menjadi trip ini. Jauh dari tanah air, mereka masih bersemangat untuk meraihkan hari yang penuh bersejarah ini. Ia bukan sekadar sambutan tapi bukti bahawa walau di mana pun kita berada, semangat Malaysia akan sentiasa di hati kita.
Sekarang ni pukul 7.30 pagi di Dak Sum ni, Kashmir lah. So kita orang tak tahu lagi apa nasib kita orang, sama ada boleh masuk ke Warwan Valley atau tak. Kalau tak dapat masuk, semalam kita orang punya guide bagi tahu kemungkinan kita orang akan pergi ada satu track trekking dekat Dak Sum ni. Track tu ambil masa dalam 4 jam pergi, 3 jam balik. Tapi aku tak sure, tapi dia kata boleh je kalau kita nak request untuk pendekkan track tu, maksudnya dia akan lalu lagi dekat lah. Cumanya aku harap hari ni akan ada aktiviti lah, sebab semalam kita orang memang spend masa dalam kereta je dan menunggu masa, sebab sampai dekat yang border antara Kashmir dengan Jammu tu, kita orang tak dibenarkan masuk. Kita orang tunggu lebih kurang sejam juga sebenarnya. Lepas tu nak cari hotel sebab benda dah ad hoc lah kiranya kan, sebab sebenarnya kita bermalam dekat Warwan tapi tak jadi. So guide datang sini terpaksa cari hotel lain. Alhamdulillah jumpa hotel yang Bel Air ni. Hotel ni cantik juga. Cumanya masalah sebab diorang tak expect orang ramai yang akan tidur dekat sini. So dia punya air panas tu macam lama gila nak ni, sebab dah lah cuaca sejuk kan. Mak mandi tu memang kena tunggu lama gila. Kita orang buat charity sikit, buat pembahagian kek sempena Hari Merdeka dengan makanan India, gulab jamu. Sempena Hari Merdeka. Sempena Hari Merdeka. Kita ulurkan. Kam, bayar kam. Pandai pegang. Bagi. Matanya cantik, mata brown. Macam mata Liana lah. Masya Allah. Macam mata Liana kadang-kadang. Kadang-kadang mata Liana akan bertukar warna. Wih, sejuk tangan dia. Okey. Budak tu tak dapat. Shat tak dapat, nanti dia terasa lain lah. Bagi je. It's a good day. Finally kita orang dapat hiking. Finally kan kita dapat hiking juga. Ditemani oleh 2 orang local guide, yang baju hijau tu dengan yang baju merah ni. Sebab semalam hujan, so track dia agak licin. Aku dah lah pakai kasut sport shoes biasa je. Sebenarnya aku dah beli kasut hiking, tapi sebab kita orang dah tahu yang Kashmir Great Lake tu ditutup, so aku ingatkan dia punya trip macam leisure je lah. Tapi tengok dia bawa tempat yang bagi aku happy dengan track ni. Cuma salah aku lah tak betul-betul prepare bawa kasut yang betul. Hari ini aku akan bawakan korang semua ke sebuah lokasi yang tak ramai pelancong tahu, iaitu Dak Sum Valley. Dak Sum ini adalah sebuah lembah yang tersembunyi kira-kira 2 jam perjalanan dari Srinagar. Berbeza dengan Sonamarg, di sini suasananya sangat tenang dan sejuk. That side better kak? Happy aku dapat pergi hiking. Cantik kan kak? Puas hati dapat hiking hari ni kan? Kalau tak kita duduk dekat van tu je. Van je. Kan? Iyalah, bengkak kaki aku. Duduk lama betul. Kan? Kaki ada masalah sikit kan? Dia Betul? cepat bengkak. Pengaliran darah tak ada kan? Betul? Dah makan banyak dah, kena bakar tu. Betul lah, dah buncit dah. Memang cabaran lah. Trekking lepas hujan, tengok trek dia tu. Aku tadi pun dah tersadung dah. Tapi dia punya view dia memang cantik gila lah. Nampak tak belah sana tu ada sungai tu. Best. Happy day. Sebab dapat hiking. Dia cakap air tu boleh minum, tapi aku tak berani lah nak minum. Perjalanan hiking di sini sungguh menakjubkan. Laluan yang kami lalui diapit oleh hutan pines yang tebal dan sungai yang mengalir deras. Bunyi deruan air sungai ini sangat menenangkan, rasa macam semua masalah hilang.
Salah satu pemandangan yang unik di sini ialah kita akan berjumpa banyak pengembala yang menjaga kambing dan biri-biri mereka. Mereka ini dah tinggal di sini turun-temurun. Setiap tahun bila-bila musim sejuk, mereka akan berpindah ke kawasan yang lebih rendah. Dan bila musim panas, mereka kembali ke sini untuk mencari rumput. Cara hidup mereka sangat dekat dengan alam semula jadi dan penuh dengan kesabaran. Merekalah penjaga lembah ini. Tuan nak bagi gula-gula dekat anak Shepherd ni. Ini. Diorang berkampung dekat sini sebenarnya, nampak tak tu rumah dia. And then dekat belakang nampak banyak gila kambing, lembu. Nampak tak dekat belakang sana, atas bukit tu. Dekat atas sana kambing, dekat belah sini lembu. Okay, jom, let's go. Jom, let's go. Fakta menarik tentang Daksum Valley ini ialah satu kawasan yang terkaya dengan flora dan fauna di Kashmir. Korang boleh nampak pelbagai jenis bunga liar yang cantik tumbuh di tepi-tepi jalan. Ia seperti taman semula jadi yang terbentang luas. Aku rasa view yang dekat belakang ni so far yang paling cantik. Memang cantik gila. Satu jenis yang unexpected sebab kita orang pun tak plan pun sebenarnya nak datang ke area Daksum ni, sebab kita orang sepatutnya ke Warwan tu kan. Tapi kita orang minta juga dekat guide, kita orang nak hiking walau macam mana pun, sebab nak masuk ke Warwan tu memang until now pun belum dapat keputusan lagi sama ada boleh masuk ke tak. So kita orang kata daripada kita orang tunggu, baik kita orang hiking je dekat Daksum ni. Kami telah bersepakat untuk menyeberangi sungai ini. Walau bagaimanapun, arus yang deras dan suhu air yang sangat sejuk menjadikan hampir mustahil untuk dilalui. Namun, secara tak sangka, penduduk tempatan telah menawarkan untuk kami melintasi sungai ini dengan menggunakan jentera yang mereka miliki. Kita orang minta orang kampung untuk cross river ni guna ni. Aku nak yang kepala merah tu. Bapa nak tercabut jantung. Sumpah cantik gila view dekat sini. Dia macam apa tu, cerita Teletubbies punya bukit tu. Hijau je. Dekat depan ni view apa tu, pine forest tu. Dan dekat belakang ni nanti ada rumah-rumah Shepherd tu. Tapi bukan kemah yang biasa diorang buat dalam kemah kan. Yang ni dia buat daripada kayu. Nanti aku tunjuk. Sebab tak pakai baju merah, tak kena kejar lembu. Depan ada video. Jap. Careful, ada pokok tu. Tajam ya? Pokok ni. Kalau perasan kat atas tu, itulah rumah Shepherd tu. Diorang ramai tau, satu keluarga tu aku tengok ada. Tu semua perempuan tu, ada 5 orang kot. Diorang cakap sebab Shepherd ni kan dia nomad kan. Dia bila sama diorang akan apa tu, berjalan-jalan lah, berjalan berhenti. Tapi untuk winter diorang akan back to this place. Diorang akan stay dekat one place je sebab sejuk kan.
No, they are giving charity. Give. Yeah. Maybe you talk to them, ask questions. Ya, klima. Ini. Sekarang ni aku dekat dalam rumah Shepherd ni. Actually rumah dia nice je. Kalau dia luar, dia tidur ramai-ramai dekat dalam ni. Lampu tak ada ya? Tapi tak ada lampu lah. Tak tahu macam mana dia orang tidur malam-malam kan. Memang gelap. Dia orang masak kat sebelah sini. Ya, aku tengok. Actually nice je, nice. Ya. Tu ni pintu masuk dia. Daripada luar nampak macam biasa je. Kat depan ni ada lagi rumah Shepherd tu. Actually bukan depan ni je dia ada lagi. Dekat bawah ni pun ada. Dekat atas sana pun ada. So sini macam kampung diorang lah kot. Oh dia lalu atas. Sini boleh kot. Sebab situ lecak. Kasut aku dah masuk air ni. Dah lah air sejuk. Tadi aku dah masuk rumah diorang kan. Actually rumah diorang daripada apa? Dalam kau tak dari luar ni macam biasa-biasa je kan. Tapi kalau kau masuk dalam actually kan bersih je rumah tu kat dalam. Aku tak sure yang rumah ni diorang bagi masuk ke tak. Ambil lah gambar tu. Take photo together. Yang. Hey, abang mau ambil gambar? इसको वाटफुर कर Oh, Ketan. Kakak. कैमरा नहीं कैमरा खर्चा DSLR so lagi photography mission suka use. Kalau perasan dekat bawah sana ada budak-budak main kriket tau. Aku teringin nak pergi dekat diorang tu tapi macam jauh dah pula. Nampak tak? Ujung sana tu. Mana tu? Diorang tengah main kriket. Kita orang teruskan perjalanan into the wood. Ini betul-betul apa? Hiking into the wood ni. Rasanya diorang main lalu je ni. Sebenarnya bukan track hiking pun. Satu benda kat sini. Orang kampung ni dia pergi berak dekat laluan kita nak lalu ni. Bukan laluan kita nak lalu, maksudnya laluan yang ada track lalu tu dia pergi berak kat tengah-tengah tu. Confirm tak atas Simon. Siapa? Rasanya orang Malaysia tak akan datang sini lah. Kita ni pun trip tiba-tiba. Follow me, avoid mud. Boleh, tengok. Steepnya. Boleh turun ke? Dia pun pakai sipong boleh, kita ikut je lah. Oh ada jalan.
Trip kita orang ni sebenarnya nak sampai ke penghujung dah sebenarnya. Kita masih sikit lagi kat depan tu. Berapa kali dah ya? Track dia licin sebab basah, belecak. Aku sangatlah berpuas hati dengan hiking hari ni. Walaupun tempat ni bukan dalam list kita orang punya ni lah itinerary, tapi kita orang last minute plan untuk datang ke sini. Ini pun atas suggestion daripada pihak hotel lah, dia yang bagi tahu sebab dia tahu yang kita orang tak dapat pergi ke Warwan Valley tu. Sepanjang perjalanan tadi kita orang lalu kat bawah tu, nampak tak bridge tu? Ha tu. Tadi kita orang lalu situ, so kita orang pusing, kayaknya buat satu pusingan lah. Ni dah patah balik, dah nak sampai dekat kita orang punya van dah. Habis, berjaya. Baba number 2. Kita berjaya. You guys happy? Alhamdulillah. Alhamdulillah. You fit juga dekat tangan ni. Kan? Berjaya. Garu apa okey. Ya ke? Finally. Tapi puas hati, memang puas hati. Cantik. Great Lakes no problem lah. No problem. Lepas ni kena continue. Kan? Kena continue. Sorry. It's okay. Alhamdulillah kita berjaya habiskan Datsun Valley. You at the gym lah, macam you kata you pergi gym. So ni nak keluar pergi ke bus ke van tak tahulah. So nak keluar balik. Kita orang punya hotel pun tak jauh sebenarnya daripada sini. Tadi naik van tu dalam 5 minit je dah sampai. Dia dekat Penang hiking tak ada geng, seorang-seorang hiking. Total trekking tadi 4 jam 6 minit. Total 5 kilo 5.27 kilometer. Apa perasaan kak? Apa perasaan? Tak terkata Apa perasaan kak? Perasaan gembira. Gembira. Puas hati. Puas hati. Terubat segala kekecewaan. Ya. Ya. Dan tak terdapat berkata apa-apa. Tak dapat berkata-kata, sangat best. Ni ada baba ni. Berjaya. And ada baba. Yang kaki balik hotel? Boleh? Boleh. Sampai apa? Tu yang kolam ikan tu. Trout. Kita jalan balik hotel. Macam mana Dah. makan dia? Ini dia bagi walnut satu-satu. Kasih. Boleh ni walnut sebelum dia masak. Dekat bawah tu ada pokok apple sebenarnya, tapi tak tahu diorang boleh pergi ke tak. Dekat belakang tu, dekat belakang ni. Ha ni. Ada banyak buah apple, merah-merah semua. Ladang apple belakang rumah tadi yang aku tunjuk tadi tu. Alamak, sempitnya. Nampak tak tu buah dia? Itu buah dia kat atas, nampak tak? Dekat belakang sana lagi banyak weh. Kat sini. Sini. Woi, banyak je. Wow, apple semua. Siapa nak apple? Dia tak bagi ke? Tak maulah, dia dah plug kan, lagi jangan lebih pula. Ni tengok, dia dah plug dah. Cantiknya. Tak mau. Boleh saya makan satu ke? Dah kena marah dengan tanpa basuh boleh. Dah kena marah dengan kakak. Woi, ini yang hijau punya ke? Ke dia belum masak lagi? Banyak weh. Banyak. Jalan-jalan dengan orang kampung.
Dia tunjuk kampung dia. Ni kita orang punya apa, guide kita orang tadi tu, dia punya kampung. Dia bawa pergi petik apple, petik walnut, petik jagung. Bye bye. Tapi jagung dia pelik lah, rasa dia tak macam Malaysia punya. Lain. Lain kan? Price. Kini kita orang sampai dah di penghujung. Ada satu jambatan dekat sini. Seberang daripada jambatan ni ada kedai-kedai. Semalam kita orang dah sampai sini sebenarnya masa kita nak cari hotel tu. Tapi ada satu hotel tu, dia macam bilik dia tak cukup. So that's why kita pindah pergi yang Bel Air punya hotel tu. Sini tempat macam turis punya tempat sebab dia banyak kedai. Lepas tu dia ada aktiviti juga, korang boleh buat macam ATV, macam naik kuda. So banyak local turis datang sini actually. View dia cantik. Tengok sini, air dia jernih gila. Belah sini pun. Sampai di sini saja trip hiking aku di Daksum Valley, iaitu salah satu permata tersembunyi di Kashmir. Satu pengalaman yang takkan aku dapat lupakan.